Mahfuzah. Ni kitab saya cetakan kedua, kitab tuan-tuan kita tak tahu neh. Baca juga ni, baca juga dia ditulis sini. Tu kau panggil baca kitab. Nampak? Ni baca, kita mula muka surat 28 28 selalu. Nah. Jangan jadi macam ketang tupur gitu, faham? Ketang tupur. Ketang tupur ni dia siapa dekat licin dia bahang mak kita. Tapi siapa kat kerah kek tidak ketang tu dia akak. Bukan ni pula. Nah, baca semua nah. Takut benda pada manusia. Nah, ni nak ngajar takut korang. Mu takut tu dia mati tau. Ni yang kita dok takut korang, dia mati. Dah kita mati tau. Dah sama je, same dia panggil. Nampak? Dah takut dia. Tak usah takut. Bukan kita nak buat jenayah. Ni ada orang nak mari masjid takut. Dah orang ni takut nak mari. Takut. Apa? Aku takut kena tukar. La ilaha illallah. Sahabat Nabi tunjuk contoh. Bila Ibn Rabah tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal takak bila Ibn Rabah letak atas pasir yang sangat panas. Kemudian dibakar besi ni besar-besar ni, bakar sampai merah, letak atas belakang berasak. Sakit tak? Supaya keluar daripada Islam. Nah, dalam kitab sirah manakib tidak ada belakang bila yang kosong daripada parut kena seksa pada awal Islam. Hacur habis belakang. Letak besi panah. Guana kamu? Bila jawab wahai Allah, wahai Tuhan yang satu, aku tak takutlah, aku kekal dengan kalimah yang satu. Letak besi panah. Kita ada orang letak besi panah atas belakang. Mugi surah masjid ni hari duang, cocok besi panah. Ada tak? Tak ada. Tak mari dah. Bodoh. Nah. Sebab ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan balik kepada Allah. Nak duduk atas dunia, nak kaya-kaya, nak bisnes-bisnes, nak menega-menega, nak jadi menteri, nak jadi jangan lupa balik kepada Allah. Dalam masa kita duduk cari dunia, jangan lupa ni harta akhirat. Nampak? Orang yang duk cari dunia saja, tak ada masa nak mari dengar ilmu, tak ada masa nak belajar kuliah, nak dengar kuliah, tak ada masa nak mendekati majlis-majlis seperti ini. Orang ni sama dengan lembu, sama dengan kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Jangan kata gitu ustaz. Tu doktor dia tu. Doktor lembu. Sebab dia tak mari masjid dengar agama. Faham? Dia profesor dari kata gitu ustaz. Profesor lembu. Kasar sangat ni ustaz, tak boleh kata gini. Tak. Allah kata wahum kal an'am. Betul tak? Dalam Quran. Dalam Quran tu saya ambil tu wahum kal an'am. Cuba sekali terima ayat depan. Lahum kulubun. Bagi mereka itu ada hati. Sambung. 3 saat dari sekarang. Lahum kulubun la yafqahun. Dengar baik ayat Quran. Bukan ambil dalam komik pedas siawang. Ayat Quran. Mereka ini ada hati, ada akal fikiran, tapi mereka tak guna akal. Orang Melayu cakap tak pakai otak. Apa? Dah duk cari duit sama akhirat dak cari, tak ada otak. Tuhan kata, bukan saya kata, saya terjemah. Dak percaya buka Quran. Masing-masing sama saja. Ayat yang sama, kalimah yang sama. Buka tafsir lagi parok. Dak ayat tafsir, terjemah parok dah kita. Nerak terus. Mereka ada kepala otak tapi tak guna kepala otak. Mu tak fikir, mu mati kayak gini, mu boleh pakai tak duit ni, hak 30 juta dalam bank boleh belanja tak? Tak ada kotak. Tu Tuhan tanya. Mu kereta 18 buah ni, nak ingat kereta ni boleh pakai dalam kubur ke tak ada otak? Tu tafsir. Faham? Rumahmu tu sampai 18 tekak, nak sampai
orang gaji pun ada swimming pool. Kaya sungguh bukan tokel je. Orang gaji pun ada swimming pool. Dia punya pintu saja remote control, pintu pagar. Dia baru sampai di Seremban, pintu sini buka dah. Buka dah. Tak ada kaya gitu. Kalau ada, mu ingat rumah tu, mu boleh duduk sampai bila-bila. Ke mu tak ada otak. Tu Tuhan tanya. Kemudian lahum walahum a'yunun. Sambung lagi Cik Imam. La yubsiruna biha. Ada mata. Mata mudak tengok. Ni orang berduyung-duyung pergi surau, pergi masjid, mu tak ada mata. Tuhan tanya. Ke mu buta? Mu sama dengan orang Arab, bukan kepada makanan rohani. Ni orang parking sampai depan masjid, lalu ke rumah mu buta ke? Budak-budak kecil pakai serban, pakai jubah, pegang sebeh, kelek kitab. Di pondok-pondok pukul 5 pagi bangun dah, nak nadah kitab pukul 6:30 pagi. Mu buta. Tuhan tanya. Jangan lalu ikut rumah dia. Nak pergi surau, nak pergi masjid, kau lalu ikut rumah dia. Ramai sesek ni pergi kuliah. Gitulah. Jamu dia tak pergi. Sekarang kau balik dah. Ramai balik surau kau, balik masjid. La ilaha illallah. Damu benda. Bewok apa tak pergi. Tak. Walahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak guna telinga. Tak dengar pada khabar. Dunia ni sementara. Dunia ni menipu kita. Mu tak dengar ke mu pekak? Soalan tu. Tu ayat Quran. Kamu telinga pekak ke tak dengar apa? Ni orang bang tu mu tak dengar. Ni orang bang dia duduk atur kereta tepi jalan. Hari Minggu, orang bang makin Allahu Akbar. Tak mari. Surau duduk tepi taman bunga komplek-komplek atur kereta. Maybe kelak maybe 12 buah semua maybe. Anu ndak Aiza, ini jilat ring, macam-macam. Anu buka bonet tunjuk dia punya speaker Spider 18 inci subwoofer. Orang duk bang dia kepung. Macam orang gila. Ferrari mari surau semayang. Mungkin hari dak semayang. Tak ada telinga, bang. Orang duk ngajar ni mu tak dengar. Orang duk bang ni mu tak dengar. Orang baru nak semayang, sibuk sekali bila tengah duduk shopping komplek. Orang bang sibuk sekali nak balik, nak semayang maghrib. Mu orang bang baru pergi masuk Jaya, baru pergi masuk Maiding shopping komplek. Orang bang Isa mu tak semayang ni, baru nak bayar. Bila nak semayang? Ada otak, tak guna otak. Ada mata, macam buta. Ada telinga, pura-pura macam telinga pekak. Golongan mana ni Tuhan kata? Wahum kal an'am. Betul tak? Ini golongan manusia macam binatang. Kalau Terengganu kasar macam natang. Kalau bahasa Kuala Lumpur macam binatang. Lembut sikit. Kalau orang putih lagi sedap, dia like animal. Sedap sikit bunyi. Tapi sama saja wahum kal an'am. Mereka ini yang tak pedulikan akan bekal akhirat seperti binatang. Balhum adall. Bahkan Allah sebut lagi lebih dahsyat, lebih teruk daripada binatang. Siapa binatang yang dalam Quran ni? Adik-beradik kita, pak saudara kita, kawan pejabat kita, anak saudara kita, mak dua pupu kita, bukan orang lain. Nak tengok an'am ni tak payah naik flight pergi ke Afrika. Rupanya anak beranak kita Allah telah sifatkan sama seperti binatang, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Sifat nak bagi nampak lagi, golongan yang macam binatang ini ialah golongan yang lalai. Pandai bab dunia tapi bodoh dalam bab akhirat. Jahil dalam bab agama, alim dalam bab dunia. Bukan marah ni, ambil supaya kita rasa insaf. Salahnya aku apa? Jahatnya aku kalau gitu. Tak apa. Tuhan dah eranglah dosa kita banyak.
Minum arak banyak dah, 7 lautan. Berzina dengan 20,000 juta dah perempuan. Berjudi 80,000 tahun dah. Oh, hebat ni. Sekali bertaubat, dia diampun oleh Allah. Allah dah heran dosa kita banyak. Allah heran apa kita tak mau taubat kepada Allah. Nah, jadi yang kita ni dan segala anak beranak kita yang ahli dosa, balik kepada Allah dengan bertaubat.